Urang drone yang berniaga ini nak bayar iuran sampah. Tetap Pak. Tetap. Padik tibulian? RM10 RM10 per RM15 per pintu kedai. Per pintu kedai. Okey. Nyan padi urang 3 icok nyan. Nyan. Nanti apa? Kadang 3 minggu 3. Minggu 3. Okey, pakan naik pegah pakan icok 3 minggu 3. Mana pula? Awak drone nak bayarnya iuran sampah. Nah. Padi tibulian atau per urang? Tibulian 70 beg. Yang aku lagi bank i 10. Okey, nak menjuk. Nah. Padi draw makat mana no? Nak dah di dah apa? Man tiblah boh nak bayar. Nah. Okay. So nyandi Pak Camat ini yang motor yang koordinir ni. Kita telefon tanya yang kendala je. Kendala kan? Ci. Banyak dengan Pak Bupati ke? Kendala yang Pak Jamal? Ya Pak, siapa? Si kendala Pak motor Pak. Pakan motor? Motor ke rusak apa cuba ke gebak ke dia lagi baru untuk motor Pak biar motor ini Pak apa untuk orang yang jom pun Pak. Kan ilapor nyopat 3 minggu 3 ya cok. Ya Pak, siap Pak, siap. Urangnya yang mekat mana naik bayar iuran sampah? Biasa Pak, hijau Pak. Hijau Pak. Hijau iuran sampah. Padi dalam tiro urang mekat mana? Yang mau terjil dan apa yang tanya Pak Kepala dia Pak Kepala UPDD pun dah UPDD Pak. Ya. Pegah RM70 benar kan? RM70. Jadi menyenai bayar iuran sampah, nyo beruhnya sesuaikan. Jadi niat cok bengah. Baik ni cok poh 12 atau poh le karena mengganggu. Siap. Alanya untuk rono yang bertanggungjawab ino ne usul untuk bak sampah. Lagi contoh ike pajaknya nyo khusus dimanfaatkan oleh urang pasai dan urang pajak. Siap Pak, siap.